Putih-putih ni namanya vernix. Vernix caseosa. Dia macam lapisan lemak ataupun creamy cheese-like looking yang menyalaputi bayi ketika dalam uterus dan selepas dilahirkan. Kalau tengok baby-baby pramatang, dia punya vernix lagi banyak daripada baby-baby yang matang. Vernix ni ada beberapa fungsi. Pertama, dia melindungi lapisan kulit bayi daripada kekeringan, moisturizing effect. Sebab dia ni jenis kalis air, dia akan melindungi bayi daripada hilang air terlampau banyak, temperature regulation. Ada juga antimicrobial property of vernix yang melindungi bayi daripada jangkitan kuman. Sebabkan dia licin, dia facilitate delivery, senanglah bayi tu nak meluncur keluar dalam birth canal. Disebabkan terlampau banyak kebaikan daripada vernix ni, kita ada recommendation by WHO. WHO dah terangkan bahawa vernix ni sebaik-baiknya dibiarkan sekurang-kurangnya 6 jam selepas dilahirkan. Sebaik-baiknya 24 jam selepas dilahirkan. Jadi, kalau nak mandikan bayi tu sebaik-baiknya selepas 6 jam atau lebih baik lagi 24 jam. Kalau mandi pun tak payah beria nak bersihkan putih-putih ni. Biarkan vernix itu dengan sendirinya sebab vernix ini akan meresap masuk dalam kulit bayi. Yang paling penting, vernix ni bukan disebabkan oleh air mani ataupun korang buat ketika hampir-hampir nak beranak.